Kita cuba try test je. Daripada segi nak pendidikan awam ke, Dr. Siti ada pandangan tak? Saya tambah sikit lah. Tambah saya daripada buat pendidikan dan sebagainya tu, pendidikan awam lah macam yang Dr. Rehan cakap tadi, daripada untuk pelbagai lapisan, remaja, pada anak-anak. Kadang budak sekarang kan, budak kecil dah 4 dan 5 pun boleh tahu dah. Kalau tanya ketua mungkin diorang boleh tahu. Kan. Jadinya pendidikan awam tu penting untuk mereka ni tahu beza guna, mana yang boleh guna, mana yang tak boleh guna. Tu penting. Even saya sendiri pun sama lah. Perlu diberi didikan lah tentang ketum ni. Okay. Lepas tu ini penting lah Kalau tak nanti kita akan buat kesilapan yang sama je Orang yang guna tanpa ilmu, lepas tu salahkan pokok. Pokok tu tak ada buat apa, dia tumbuh je lah kadang-kadang dia tumbuh sendiri. Bukan kita tanam Kita cuba try test je.